Soalan ni, Raja menunjukkan graf fungsi y sama dengan sin x bagi 0 darjah sehingga 360 darjah. Lakar graf fungsi trigonometri. Lakar bagi graf fungsi trigonometri y sama dengan 2 cos x bagi 0 darjah hingga 360 darjah pada paksi yang sama. Okay, so sekarang dia dah ada graf sin. Okay, ini graf sin. Okay, oleh kerana ni graf sin y sama dengan sin x. Jadi kita nak, soalan minta y sama dengan 2 cos x. So, y sama dengan 2 cos x, kita perlu dapatkan nilai yang baru. Okay, nilai y yang baru. 2 cos x. So, kita kena tahulah kalau x tu kosong, y dapat berapa. Kalau x tu 90 darjah, y dapat berapa. So, caranya boleh guna kalkulator. Okay, macam-macam cara boleh, terus gantikan sahaja pun boleh ataupun kita gunakan kaedah begini. Okay, masuk kalkulator 2 cos alpha x CALC. Tekan CLC. So, dia tanya x tu yang mana? X apa? So, kita masukkan kosong. Tekan sama dengan. So, jika x kosong, y 2. Terus plot. Jika seterusnya, kalau x, calculate dulu. Kalau x 90 darjah, y kosong. Okay, calculate. Jika x 180 darjah, y negatif 2. Ya, negatif 2. Seterusnya, jika x 270 darjah, x kosong. Dan last sekali, jika x sama dengan 360 darjah, y 2. Okay, untuk melukis dengan cantik, okay, seeloknya kita buat garis padu halus ataupun untuk menunjukkan dia punya garisan yang lurus supaya kita punya graf tu dapat dilukis dengan baik. Okay, umpama warna merah ni adalah padu halus, nak buat putus-putus boleh. Jangan lukis guna padu tebal, guna padu halus saja. Okay, gunakan pembaris. So, yang plot tadi, so boleh sama ada awak nak lukis warna merah dulu, padu halus dulu, baru plot, boleh. Okay, so jadi lukisan kita adalah yang belah atas tu, dia macam mangkuk terbalik. Jangan lukis macam ni. Dia mesti macam ni. Okay, yang bawah tu barulah, bila di bawah paksi Y tu, barulah kita lukis mangkuk, melengkung macam tu. Okay, yang ini pun sambung. Okay, harap dapat lukis dengan baik. Okay, yang atas ni, pastikan kita plot dulu. Lalu kita lukis. Okay, selesai.